Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi pergi berjalan-jalan ke satu tempat di mana tempat kita orang selalu relax lah. Family Abi selalu lepak kat sini untuk tenang-tenang, hilangkan stres, hilangkan duit. Gitu hilang duit kan. Kalau nak tahu kat mana, stay tune. Bye bye. So, di mana Abi sekarang? Hari ni Abi di Pantai Pok Disen. Okey. Orang pun dah biasa kan pergi pantai ni. Perkara biasa lah kan. Cuma Abi ada benda rasa nak cerita tempat ni. Ya. Ada apa? Ada belut? Ada apa baby? Belut. Belut? Jom kita tengok. Kembali kepada kita Abi tadi. Sebenarnya sejarah tempat ni guys. Mungkin setengah-setengah orang tahu tempat ni kat mana. Kalau sebenarnya orang-orang dekat Polisi lah yang tahu kan. Okay, kita tutup cerita sekejap, kita sambung kejap lagi. So sekarang kita nak pergi tengok belut katanya. Dia jumpa belut guys. So batu-batu ni semua kena careful sebab dia tajam. Batu karang. Sebab ketang suka batu tajam. Ya ke? Apakah benda yang diorang jumpa? Katanya belut. Tapi betulkah itu belut ataupun ULAR? Mana? Mana? Kejap. Cuba gerak-gerakkan sikit dia. Itu bukan belut, itu cacing. Cacing apa cacing? Cacing. Guys. Betul tak aku cakap tu cacing? Belut kepala dia lain. Tu cacing laut dia panggil. Ya, jangan dik. Dia ada elektrik. Biarlah. Belut laut dengan cacing laut ni is a difference, but dia dalam spesies yang sama, di mana orang kata dia ada elektrik. Kebanyakannya benda-benda yang dalam laut tu tak suka dengan diorang sebab dia ada elektrik. Arus elektrik di badan belut ni. Ya Allah, la ilallah Muhammad Rasulullah. Mana? Apa dia jumpa? Ketang besar guys. Ketang besar apa macam ni? Ya. Ni kerang. Oh, jumpa kerang guys. Boleh makan ni. Bawa balik makan. Hati-hati dia nak datang tu. Boleh macam belakang. Untuk pengetahuan korang, tempat ni memang tersorok dan ramai orang tak tahulah kawasan ni kat mana. Sebab ni Abi panggil tempat ni Ketam guys. Tempat rahsia kita orang. Dia tak crowded dengan ramai orang. Tempat dia pun aman, damai dan sentosa. Kalau korang tengok belakang tu dekat situ kan ada hutan kan. Apa yang Abi cuba masukkan ada hutan kat situ, sebenarnya kita orang pernah berkemping kat sini. Pernah berkemping di dekat Kereta Alza tu. Kalau orang tahu, nampak. Ada pernah berlaku kejadian yang kita orang pun tak sangka berlaku, di mana malam-malam kemah kita orang dikacau oleh tak tahu apa benda, mungkin hantu. Lalu pun tak pasti apa benda. Jadi nak cerita balik, nak flashback cerita tu, masa tu agak lama, almost 2 tahun yang lepas. Stay tune guys, kita tengok apa yang kita buat aktiviti kat sini. Bye bye. Jadi kita baru sampai dalam setengah jam, dalam 15 minit. Kita orang lapar. Dari tadi lagi lapar. Kita nak makan dulu. Tadi kita orang ada bungkus asam pedas guys. Asam pedas seperti biasa, tempatnya di kayu dengkil. Memang harga dia memang terbaik dan rasa pun sedap guys. Tengok yang makan. Ya bang, sekarang kita makan asam pedas bang. Rasa dia Abi tak boleh lah. Tak tahulah kenapa Abi suka dengan asam pedas. Yang tempat selalu beli ni di kayu nama tempat ni. Nanti Abi share lokasi dia. Dan Abi rasa Abi dah pernah buat konten dalam kedai pesan. tu. So inilah set asam pedas ikan pari. Antara Peringkat besar tu guys. asam pedas yang So jom stay tune. paling Abi rasa terbaik lah. Yang menarik Orang kena dengan try ikan guys. pari di kayu. Abang, Let's betul tak? Betul. Okay, Abi makan dulu. Stay tune. Bye bye.
Bang. Okay guys, setiap kali Abi datang sini, Abi tak pernah pergi ke hujung sana. So Abi decide dengan abang nak pergi tengok apa ada kat sebelah sana tu. So kita orang jalan tengok batu-batu dia. Agak tajam lah. Korang kalau nak datang, korang kena pakai slipper lah. Kita takut terluka kaki macam baby. Sampai ke sini. So ya, kita tengok menghirup udara yang segar. Cantik guys kat sini guys, pemandangan dia. Air laut dia pun tak berasa, tak berapa masin dah, tak berlengeh orang cakap. Tengok baby sakit kaki tu tengok. Boleh cakap suruh pakai kasut dia tak nak. Last sekali dia kena dukuk balik. Sebab batu tu agak tajam jugalah. Tapi batu dia agak unik guys. Unik nak kata macam batu karang, macam ya. Nak kata batu bukit, macam ya juga. So korang fikirlah sendiri dan renungkan sendiri. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Masa ni agak jauh jugalah kami berjalan. So baby pun dah terasa kaki dia pun dah berduli dah berdarah ke apa, dia berjalan juga. Jadi sampai ke sini tengok keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa guys. Sangat cantik. Sangat cantik. Dan terasa nikmat tu bila kita bersama keluarga kan. So habis turun bawah sekejap, tengok macam mana keadaan pantai tu. Korang boleh tengok pantai tu macam mana kan, tenang je kan. Tapi awas guys, pantai ni dikenali juga selalu buaya datang. So korang kena hati-hati. Jadinya kesan ambil mandi juga tadi pantai. Habis sesama guys. Sesama dah ni. Habis ni sensitif sikit dengan air laut sebab habis ada resedung. Jadi bila main air laut ni, mandi air laut, dia masin kan. So Abi beringus lah ni sesama. Tiba-tiba Memang Abi ni sensitif dengan air laut. Tapi I don't care, Abi nak mandi juga. Abi suka mandi air laut ni. Tapi depends lah air laut tu jenis macam mana kan. Kalau macam ni Abi mandi. Kalau macam orang ramai sangat tu Abi tak suka sangat. Tengok berlatarkan sunset belakang tu. Wah, so sweet kan. Macam ala-ala Europe begitu. Okay, bang. Kita dah berapa kali datang sini bang? Macam dah banyak kali dah datang sini. Kan, kita suka tempat ni sebab dia tak crowded. Dia tak ramai sangat orang. Korang boleh tengok, dia tak ramai sangat orang. Jadinya tempat ni kita orang aim sebagai tempat rahsia kita orang. Kalau korang nak tahu kat mana tempat ni, korang kena komen dan share dan subscribe dan on notification loceng korang tu. Gugut pula kan. Jadi kita pernah bercamping sini abang kan. Kita pernah berkemah kat sini, bercamping lah. Dulu tempat ni tak selapang ni, tapi sekarang mungkin majlis dia dah tebang pokok sikit nak bagi clear sikit tempat ni. Tapi majoritasnya tak ramai tempat ni orang tahu. Dia rasa tempat ni relax, tenang, aman, damai. Abi keluar datang dengan keluarga Abi pun, dengan adik-beradik, dengan mak Abi, ayah Abi. Tengok guys, adik bersantai, berdansa. Wow. So, okay, berbalik kepada cerita seram tadi. Bila masa malam yang Abi camping kat sini tu, kemah Abi bergegar tau. So, pada mulanya Abi ingatkan ada anjing ke, monyet ke, tapi tengah malam guys. Makanan-makanan Abi semua Abi simpan dalam kemah, tertutup lah kan.
Kita tak tahu apa sebab kita orang terlalu takut masa tu, dan kita orang tak ada bukti dan merekod satu benda tu berlaku sebab kita orang terlalu. Sebab Abi pun bawa anak-anak Abi kan semua, so kita orang tak tahulah. Esokan harinya kita orang bangun, ada kesan cakar di kemah kita orang kan, kan? Cakar tu macam cakar 4 jari 3 jari macam tu lah. So lepas benda tu kita tak berkemah dah. Kita tak berkempi dah kat sini. Dan ada kejadian baby terpegang bara api sampai habis tangan dia naik melecur. Kecil sangat, masa tu dia kecil lagi baby. Tapi tempat ni memang quite nice guys. Sangat-sangat habis suka. Kan? Daripada dia orang kecil sampailah dia orang besar, habis dia lagi bawa ke sini. Kalau RPD lah. Kita datang ni weekend guys. Kita datang weekend, maknanya kawasan ni masih dia under control dengan para pengunjung lah. Dan masih selamat. So habis rasa setakat tu saja. Baik. Jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan loceng supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. So kita jumpa di next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.